7, 8, 9. Habis kan tu banyak. Buat 59 kilo Jul. Jul. Adik tolong ambil wrap satu lagi. Wrap satu lagi. Wrap satu lagi dalam. Hai korang, welcome back to Let's Cookie channel. Aku baru balik and baru nak buat untuk berbuka. Tak tahulah sempat ke tak sempat. InsyaAllah sempat kot. Aku nak buat chicken wrap je hari ni. Tapi ayam tak proses lagi. So aku nak proses ayam. Nak guna processor ni je. Nak cincang. And then kita nak perap dia dalam masa 30 minit. Ok lah, jom let's go. Senang ada benda ni. Kita blend. Kita memang cok dia kita kisar. Okey, dah siap. Kita letak je barang-barang terus dalam ni. Senang. Sekali harum je. Tak payah banyak-banyak bekas. Kan? Ni kita akan perap dia dalam 30 hingga 45 minit macam tu. Mula-mula kita letak dulu olive oil ni. Bismillah. Aku tak ada sukatan, aku agak-agak je. Bismillah. Kita main agak-agak macam itu. Lepas tu aku akan letak ni white pepper. Ini ada yang tak cukup, tapi tak apalah, kita guna je apa yang ada je. Oh. Okay. Ni white pepper. Lepas tu yang ni Multimix. Ini cendawan perasa cendawan. Sebut cendawan. Macam tu. Ni main letak aje. Okay, yang ini ni mix herb. Kalau tak suka campur, tak suka bau, jangan letak aku memang suka, so aku letak. Yang ni chili flake. Oh, betul. Allah, lambat. Kalau suka pedas, letak pedas. Letak pedas, letak banyak. Gitu. Aku ada lagi lah mixer ni. Tak lagi lah ni. Letak sikit lagi chili flake. Minyak aku pakai olive oil. Okay, next kita akan letak sikit serbuk cili. Yang ni pun optional, kalau rasa perlu letaklah. Kalau rasa tak nak pedas, tak payah letak. Dah. Kitanya balik dah lewat dah tadi. Masa tu lah baru nak beli ayam. Itulah. Kita usahakan bagi boleh. Panas ke? Panas.
Cuaca sangat panas. Okey dah ni. Yang ni kita akan perap dia dalam 30 sampai 45 minit macam tu. Alright. Kita tutup dia. Oh, jatuh tutup. Kita tutup dia. Bismillah. Okay. Oh, nanti tengok dulu dia macam ni. Pak. Fokus. Kita tutup dia. Kita tunggu dalam 30 minit macam tu, 40 minit baru kita masak. Okay. Aku lupa satu benda. Ni, yogurt. So kita buka balik. Alamak, kita letak yogurt. Yang ni pun aku agak-agak je. Aku tak ada sukatan. Semua benda aku main letak je. Kacau-kacau dia. Yang ni baru kita tutup balik. Hei, mujur lah aku ternampak yogurt tadi. Baru teringat yogurt tak letak lagi. Tutup balik. Okay, yang ni aku dah siap hiris ni, kubis. Lepas tu ni, salad. Kita akan rendam dengan air garam. Dia rendam dengan air garam dalam 15 minit macam tu. Bismillah. Okay, tutup. Alright. Okay, ni aku dah siap cincang, bawang merah, timun dengan carrot. Carrot ni aku akan masak sekali dengan ayam yang kita dah marinate tadi. Sementara kita tunggu ayam kita yang marinate tadi, kita potong dulu buah untuk buka puasa nanti. Hari ni aku ada ni dragon fruit. Kebetulan ada, so kita beli. Dragon fruit tempat aku memang gemuk-gemuk kan, besar-besar. Manis. Memang manis. Selalu aku beli kat sini memang manis. Okay, kita pocong-pocong. Pocong-pocongkan dia. Sana. Tangan dia, kenapa cuci? Settle dah potong buah. Hari ni buah-buahan kita agak meriah. Sebab aku nak habiskan stok dalam peti. Kita ada buah tembikai and anggur. Lepas tu macam biasalah, dragon fruit. Okay, kita dah bersimpan. Jom kita buat kita punya wrap, chicken wrap. Kita nak goreng, nak menumis ni ayam yang kita dah marinate tadi. Ni ayam yang kita dah marinate tadi selama 30 aku lebih 45 minit tadi. Okey, sebelum tu aku guna periuk Ecowin ni. Tangkai dia tak panas. Ini non-stick. Ada penutup kaca. Ni tengok tengah-tengah dia. Ni pemegang dia. Memang best lah. Dia punya kaca pun tebal. So aku guna butter untuk menggoreng. Bismillah. Cair dulu. Kalau korang ada paste untuk bawang putih ni, pakai itulah, senang. Macam aku tak ada, so aku chop je ni bawang putih ni. Kita menggunakan apa yang ada. Bismillah. Ni sayur yang aku dah keringkan tadi. Dalam dia, aku spin guna ni sayur ni untuk dikering tau. Ni penapis dia. Ni penutup dia.
Ini penapis dia. Nampak kering. Tu lah yang kita marinate tadi. Bismillah. So ini aku letak dekat ayam ni. Bismillah. Dia penutup dia pun senang, nampak. Kemas kan. Kacau-kacau. Tak mushroom seasoning tu kita bagi rasa-rasa je. Macam terlalu kering kan, lambat dia masak. Kita bagi dia berair sikit. Alright, masukkan carrot. Bismillah. Kemudian kita masukkan tomato. Kita campur je semua. Okay, ayam kita pun dah masak. Dah elok ya masak dia. Air pun dah kering. Sekejap lagi kita boleh tutup, sejukkan dia. Sebelum tu aku nak buat sos dulu. Sos untuk kita letak dekat kita punya wrap nanti. Untuk dia punya sos pun sangat senang. Guna yogurt. Bismillah. Original yogurt yang ori tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutlah. Nak banyak ke sikit. Kita letak mayonis sikit. Bismillah. Kacau. Kalau korang ada daun pudina yang segar ke, ataupun daun-daun daun apa panggil? Herb tu kan? Boleh letak. Tapi aku tak ada. Aku letak je mix herb ni yang kering. Asal ada Last, aku perahkan lemon. Bismillah. Untuk rasa masam-masam sikit lah. Itu sahaja. So macam ni lah bentuk rupa sos kita yang kita akan nak letak dekat wrap kita nanti. Okay, senang kan? Let's go. Kita dah boleh wrapkan dia. Kita sapu dulu dengan kita punya sos tadi yang kita dah buat tadi. Aku tak ada kertas pembalut tu, so tak apalah, tak payah pakai lah kertas pembalut tu Letak salad. And then letak dia punya ni, inti dia, chicken tadi. Ni korang buat lebih, boleh simpan. Pagi-pagi sahur tu boleh makan. Boleh buat lagi. Ni aku letak timun dengan bawang yang aku dah potong cube tadi. Lepas tu aku letak sos sikit. Letak sos. And then kita letak lagi kita punya sos yang kita buat tadi ke atas dia. Ini rupa kejadian dia sebelum kita balut. Sebelum kita balut dia. Okay. Wow. Ni kita nak panaskan dia atas pan ni, bagi dia melekat. Tengok. Okay, bagi dia melekat sikit. Sikit api je. Wrap satu lagi. Wrap satu lagi. Wrap satu lagi dalam. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa subscribe, like and share. Bye.
Assalamualaikum.